Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nesh dalam Nesh Channel. Alright, seperti yang korang lihat, aku sekarang buat voice over. Aku gunakan neck mount untuk record video ni sebab aku rasa macam malas nak pakai full face. So, hari ni seperti korang lihat, memang aku tengah pakai ataupun tengah bawa LC-V8 aku. Aku rasa ramai sebenarnya yang memang dah lama tunggu konten untuk LC-V8 ni. Minta maaf sebab banyak sangat konten dengan Y16 dengan Z650. LC-V8 ni memang jarang aku nak buat konten sebab motor ni baru saja restore. So dah banyak habis dekat motor ni. So aku rasa aku betul habis dekat motosikal yang lain. Okay, by the way, so motosikal ni sebenarnya ada masalah. Okay, seperti yang kau lihat dekat meter tu, check engine aku menyala. Okay, dah lama sebenarnya check engine menyala. Mungkin kena hujan ke, kena apa sensor dia kan. Tapi sebagai pengguna Y16 ke SCV kan, sebenarnya motor ni memang normal lah. Tapi dia tak ada, selagi dia tak rasa kurang pick up, kurang power, dia masih lagi dalam keadaan yang normal. Aku sekarang ni aku nak pergi ke Yamaha untuk aku reset balik ECU untuk hilangkan balik lampu check engine menyala tu lah. Kemudian mungkin nak buat check up sikit. Siapa yang dah lama tengok ataupun ikut perjalanan LCV ni, aku baru restore motor ni. Banyaklah, mostly banyak benda yang aku dah restore, habis banyak duit dah dekat motor ni. Sebab adik aku baru saja accident kan hari tu. Tapi tak lah baru, dah beberapa bulan ada accident. So aku dah restore, dah tukar cover set dan sebagainya lah. Tapi 2 minggu yang lepas, adik aku jatuh motor lagi menggunakan motosikal ni. Kali ni bukan accident lah, dia memang jatuh sangat minor lah. Dia jatuh sebab jalan licin. Masa tu baru saja lepas hujan. Okay, cover set baru dah cala lah. Tapi cala dia tak teruk sangat. Hanya kepala ada cala sikit, dan juga belah kiri ada cala sikit, dan sikit-sikit lah. So far tak ada masalah sangat. Tapi tak apalah, benda dia pun dah jadi. Kita tak boleh nak cakap apa. Yang penting adik aku selamat. Okay, so betul sekarang ni aku nak pergi bawa ke Yamaha Serdang, sebab dekat dengan tempat kerja aku. Dan untuk aku reset ECU dan buat check up sikit. Tapi aku so far aku bawa motor ni tak ada masalah apa-apa lah. Motor memang boleh je maintain 90, 100, sangat normal macam sebelum ni. Memang tak ada beza langsung. So so far aku tak risau sangat sebab engine dia masih sedap. Engine yang penting sebenarnya. Nanti luaran ni kita boleh make up sikit-sikit. Tapi tengoklah macam mana. Sebab motosikal ni aku tak nak fokus banyak sangat. Sebab motor ni memang untuk pergi masjid, untuk pergi kedai. Memang purpose dia sebab tu lah. Aku dah ada LC, aku dah ada Y16. So tak perlu aku nak fokus sangat dekat LC V8 ni. So by the way, korang rasa setup aku sekarang ni okay atau tidak? Aku memang buat voice over. Aku rasa buat voice over lebih senang berbanding dengan kalau aku tulis dekat bawah. Cuba korang komen dekat bawah, korang minat voice over ataupun tulis dekat bawah. Sebab aku rasa kalau aku pakai kapcai, aku ride memang aku pakai helmet open face. Tapi kadang-kadang aku boleh pakai full face sebab aku ada full face juga. Mungkin pakai Z dengan Y16 boleh pakai full face. Sini aku boleh pakai open face dan aku buat voice over. So far aku rasa setup ni okey je. So kalau kau tengok sekarang ni meter aku ni memang speed, cruising speed yang sangat normal untuk LCV8. Kalau korang badan lebih ringan mungkin boleh dapat lebih lagi. Aku memang agak berat sikit. So motosikal ni memang 110. Kalau bernasib baik boleh dapat 12. Itulah. Adik aku dia bawa, dia ringan. So dia boleh dapat 12 tu dengan mudah. Aku susah sikit. SUV ni memang pick up dia sedap. Cuma long dia agak kurang sedikit. Ramai kata kalau nak beli motor ni kan dah start laju berapa lah. LC 135cc je. So tak ada masalah. Dia memang tak ada laju sangat. Tapi untuk pergi kerja, balik kerja memang sangat best. Tak ada crash. Ni alternatif lain lah selain daripada skuter. Sebab setengah orang nak main gear tapi tak nak main clutch. So SUV ni memang salah satu option yang baik. Cuma sekarang harga SUV ni memang sangat mahal. Bagi aku personally memang sangat mahal.
korang boleh pilih voice suku berbanding dengan LCV sebab harga diorang memang lebih kurang. Tapi kalau korang minat, beli je, tak ada masalah pun. Sama juga apa yang aku cakap pada sebelum ni, minat beli je, tak perlu dengar cakap orang lain. Okay. Hari yang normal hadap jam, memang setiap hari aku hadap jam. Tapi yang ni jam dia tak teruk sangat lagi, masih okey lagi lah. Tapi biasanya time-time pagi macam ni, tak kisahlah hari apa pun, ada kemalangan. Sebab ramai yang tak menyabar ataupun tak sabar. Ada yang apa, langgar belakang kereta lain. Motor pun kadang-kadang tak sabar juga. Bukan kereta saja, motor pun sama. Sebab dalam keadaan jam macam ni, memang biasanya aku memang takkan bawa laju lah. Cuma bila dah ada orang belakang yang cucuk, dia memang rasa merisaukan lah sebenarnya. Okay. So far Civic ni memang best. Nak bawa dalam jam memang syok. Cuma aku risau dengan Civic ni sebab dia tak ada ABS. So bila dalam keadaan hujan ataupun jalan basah, jam-jam macam ni biasanya kita nak bersedia untuk brake mengejut tau. Sebab ada kereta yang masuk tanpa bagi signal, tanpa minta izin, suka hati dia orang je kan nak masuk-masuk. So ABS tu sangat penting. Satu benda lah yang aku rasa kurang dekat SUV ni adalah dia punya apa, tak ada ABS lah. Kemudian sekarang ni kalau kau tengok tangan aku memang vibrate tu lebih kuat berbanding dengan Y16. Ini aku dah tukar balancer motor ni balancer throttle dia, bar balancer dia aku dah tukar yang lebih berat lagi. Sama juga dengan Y16 aku dah tukar juga. Tapi still SUV ni memang agak kuat sikit vibration dia. Lagi-lagi bila korang laju sikit lah. Kalau korang maintain 110 kan, memang agak vibrate kuat sikit. Y16 tak. Y16 kalau korang bawa slow baru vibrate kuat. Bawa laju dia kurang. Dia macam terbalik. Okay. Alright, macam biasa, jalan keluar exit UPM ni memang jam lah. Memang jam. Sebab ni lah kenapa aku tak pakai Z650. This the only reason kenapa aku tak pakai Z650 hari-hari. Kalau aku seorang tak ada hal. Masalahnya belakang ada motor lain. So kalau motor Z650 memang confirm sangkut punya. Kalau macam Y16 aku masih okey lagi. LC ni lagi lah lincah. Tak ada clutch kan. So lagi senang lah kita nak menciluk, menyelit, semualah memang lebih selesa. Okay. Kalau kau tengok ni, memang diorang rapat tau. Diorang bukan peduli pun ada motor ke, ada apa ke kat belakang kan. Sebelah kiri, Myvi ni kadang-kadang takut juga ke kiri lagi sia-sia je kan. Tengok. Satu lagi, hati-hati kat sini. Sebab kadang-kadang ada motor yang keluar mengejut dari belah kanan. Itu yang korang risau lah sebenarnya. Alright. Ni kecil sangat. Sempit sangat. Dengan jalan lubangnya lagi kan. Tapi pakai kapcai memang best.